Huh? Sakit kepala pun macam dah hilang. Jadi betul aku cakap. Kau tak cukup relax. Tak, gurau je. Esok ada lagi ke? Tak ada. Esok aku kena training. Kena naikkan lagi tahap serasi kalau nak teruskan dengan Satria. Apa sal nyuruh kau rendah sangat? Entah. Ikut aku. Chess? Apa hal nak kena main chess pula ni? Seorang ejen neuro mesti boleh berfikir jauh ke depan masa jalankan misi. Main chess boleh latih kebolehan kau untuk meramal. Checkmate. Jangan ikut pergerakan musuh. Jangkakan mana dia nak pergi. Sekarang kau dah tak ada iris. Kena baca sendiri corak serangan. Ejen neuro kena ada daya ingatan yang kuat. Order? Hei! Mi goreng satu tak nak pedas. Dua, tapi nak telur mata. Aku punya nak pedas. Panas satu. Sama. Tapi tak nak mi. Nak mi mun. Lepas tu nak teh ais. Kurang manis. Checkmate. Alah. Jangan teragak-agak. Bagus. Lagi. Bos, roti sarang tebuan dua. Okey. Teh ais gelas besar. Siap. Macam tu lah. Kau memang tak pernah makan yang benda ni? Tak. Aku mana makan junk food macam kau. Oh, disiplin betul. Padahal kau tak ada iris pun hebat. Aku rasa kau pun hebat. Ada naluri, semangat, padahal tak cukup berlatih pun. Tak aci betul. Boy, seronok nampak? General! Apa? Tak boleh ke bagi saya ikut sekali? Itu bukan keputusan saya. Tapi... Kamu tak patut ada di sini. Semua sudah sedia? Status. Pintu masuk clear. Pentas utama clear. Bilik kawalan clear. Mascot Jero, clear. Medan selera clear. Hello, nak jual ke tanah ni? Baik semua, teruskan berjaga. Ami, apa yang kamu fikir? Kenapa hantar begitu ramai ejen? Kita tak boleh ambil risiko. Lagi-lagi lepas kejadian di terowong tempoh hari. Dari rakaman misi Satria, saya dah berjaya bongkar identiti Neonimus. Apa? Bila masa kamu Saya buat... rasa kamu semua lebih kenal. Oh, tak mungkin. Siapa budak tu? Dia pernah direkrut sebagai ejen muda. Namun disingkirkan dari akademi kerana terlalu bermasalah. Bukan ke prosedur keluar mata Ya, belum? tapi dia sempat sabotaj sistem kita sebelum menghilangkan diri. Siap?
Apa ni bang? Tak macam dalam gambar pun. Habis tu kau makanlah gambar tu. Apa kena ni? Kau ni nak kerja ke nak main? Kan tengah menyamar ni. Kenalah nampak macam nak berseronok. Biar betul kau ni, Alisha. Kenapa? Tak betul ke? Kalau kau suka sangat, nah, pergi layan. Mana boleh? Kita orang kan kena survey kawasan. Betul-betul. Jom! Boy, jangan lari! Nak ikut. Ali mesti tak cukup tinggi nak naik kan? Betul? Ui, persembahan dan nak mula. Nanti tunggu balik Bertindak segera. Nampaknya kau dah jumpa specimen baru. Ayo, Kenneth. Kita mesti tewaskan 3 Durjana sebelum mereka kembali berkuasa dan serang bandar kita. Turun cepat. Nas, bawa dia keluar. Masuk! Saya perlukan bantuan! Mana boleh lari kalau belum habis main? Alisha. Hantar pasukan bantuan. Cari ejen dari misi yang lain. Kita tak cukup intel. Jangan ulang benda sama. Jadi kita pakai drone. Kalau kena hack, Kita hantar Satria. Ali dah menunjukkan perkembangan dalam latihan. Sekarang bukan masa yang sesuai untuk ketengahkan projek kamu. Tapi betul. Saya dah makin cekap gunakan Satria. Apa dia buat di sini? saya sudah arahkan kamu keluar.
Hantar saya. General, kami perlukan kamu di sini.